Kejap aku cakap kobaran. Aku ni tengah banyak bukit ni. Dengan nak kumpul, nak kawal pernafasan lagi. Nak melayan komen tak ada otak macam ni. Make sure nak komen tu, make sure pastikan ada otak dalam kepala. Kalau tak ada, jangan komen. Kalau nak komen juga, pergi cari otak dulu. Aku dah lah naik bukit ni. Oi! Assalamualaikum. Siapa tu? Ayo bunyikan lagi. Tandakan aku tempat kau, keberadaan kau. Bisa, terima kasih. Lutut baru nak okey. Sepatutnya saya tak boleh naik tempat-tempat tinggi macam ni. Tapi nak macam mana? Nak hiburkan orang, inilah bayaran dia. Oi. Dengar macam bunyi tang. Tang macam 2-3 kali ni. Bang. Kalau betul ada orang keluarlah bang. Okey sampai tak? Masih sampai. Nampak macam ada. Dia patutnya dia dekat atas sana tu kan. Tu dah. Betul aku patut cakap kau bunyi ni. Oish, apa tu? Apa? Ada satu spot. Bang, kau jangan main macam ni bang. Kau nak keluar. Kalau kau tak bagi aku naik, kau keluar tunjuk. Abang rasa orang ke macam tu bang? Ada golongan orang, ada yang orang dan ada bukan orang. Tapi hasil rasa memang ada ni, ada yang tengah sebarang. Kau tengok ni, bacak ni. Astagfirullahalazim. Tadi abang nampak apa? Spark ke apa? Spark. Cahaya besar? Kalau cahaya besar bang, kalau orang buka api ke benda ke, kita akan nampak. Best? Dia macam satu dentuman. Oh, faham. Ya Allah, baca pula ni. Mula ngilu balik asyut. Tak pakai ni kat. Tinggal bang. Sekejap. Jangan lagi saya korang bagi event je kan. Allahu Akbar. Naik bukit tu korang jalan kaji satu kereta, jangan kosongkan sekiranya. Jalan ke seorang satu tak apa. Dia, thank you dia. Wah.
Okey. Kita dah sampai dekat laluan yang korang kat sini korang kena get ready. Korang kena get ready. Inilah laluan tempat dia akan mengejar kita. Biasanya akan dekat satu selekoh. Sebelum saya nak teruskan ke depan, yang mana belum tekan love orange, saya bagi 1 minit. Kalau saya mute, jangan salahkan saya. Moderator jangan mute, biar aku mute sendiri. Kencing kuat ni. Kalau tak kencing, buat kau kena apa ni lah, buah pinggang apa nanti. Kena kencing lah. Love orange 1 minit saya bagi. Love orange dulu dah, saya sambung ni. Ya Allah, yang pakai tag nama bos pun baru tekan love orange. Korang dari sini nak bantu, korang gerak ke 1.9 coin. Kita sesuai. Korang kita jalan bos 10 ni. Dapatkan tag dengan kita. Ya, dia ada hantu. Kalau ada ke tak ada ke, bukan masalah kau, Firdaus. Bukan masalah kau. Bla 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 bla. Saya minta tekan love orange. Saya bukan minta singa. Saya bukan minta kereta api. Saya bukan minta TTU. Love orange 1 coin. Kalau top up 7 sen. Susah sangat pergi cari treasure box. Susah ke? Abang, kalau jumpa suluh betul-betul, kau tak payah ajar aku. Budak, kau pergi je Superman naik motor kau tu. Baru cabut kau tu. Belah. Tak payah ajar kerja aku. 9 tahun aku buat kerja ni. Banyak budak-budak bodoh ada dalam live sekarang Sekolah kau pergi balik lah. Tidur. Banyak sangat tak payah layan tu. Tu naik kepala tu. Banyak sangat bagi muka. Sampai aku ada muka dalam live lah. Alamak, dia mari senyap macam ni masalah ni. Macam ada sesuatu yang nanti sebenarnya kalau senyum macam ni. Aku risau dia senyum macam ni. Siapa? Masa lalu, terima kasih. Selcom hilang terus line. Terus Selcom. Telkom no service, your mobile 1 bar saja. Yang ada sekarang ni mesej je. Saya baik aku pakai mesej. Oh tidak, hilang terus line. Selcom siul. Mesej 2-3 bar gitu. Saya baik aku tukar phone tadi.
Apa hal Tapi sebelum ni elok kan sini kan? Di sini tak ada masalah kan atas ni? Oh memang semua korang semua sama Aku ingat aku seorang kat sini. Aku ingat aku seorang ni kat sini. Nasib baik yang sini pakai Maxis yang. Oh ya Allah. Hadir. Assalamualaikum, saya no service terus. Sama? Assalamualaikum. No service. Siul lah. Hujan memang lain slow. Ni tak hujan pun sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian penghuni maupun penunggu tempat ini, andai ada yang mendengar, ayo berikan aku tanda. Bunyikan sesuatu, gerakkan sesuatu, hadirkan sesuatu tanda. Buktikan keberadaan kalian. Masih aku mobile tengah update. Oh faham. Penghuni di sini. Ayo kemari kalian. Crush. Oi, jadi seram pula aku. Dalam sunyi-sunyi tu tiba-tiba dia bunyi. Ini yang bahaya. Pak, kemari tu ada sorang betul. Salah-salah ni je aku. Sampai Sarawak. Post 9 ni. Oh, satu Malaysia lah ni. Aku tengah upgrade tu. Call. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillah salihin. Kemari kalian berinteraksi denganku. Nyatakan wujud dirimu dengan jelas. Ayo, hadirkan suara-suara kalian. Berikan aku tanda. Andai benar ada yang menghuni di sini. Nak kena fokus sekejap. Oi. Hadir. Satu koin jangan stop, geng. Ni pun tunduk juga ni. Ayo, hadirkan. Tunduk juga ni. Apa jua yang ada di sini? Dia antara dua. Sama ada orang masuk tempat ni dalam 1-2 hari lepas buat benda-benda ni semua. Sebab tak sepatutnya pokok ni melengkung ni. Kalau pokok ni nak melengkung, ini pun melengkung juga. Yang sini pun sama. Maknanya dibuat orang ni. Pokok ni. Sepatutnya pokok ni kat atas ni. Macam ni, nampak? Ni keadaan dia. Ataupun di atas lagi. Ni dia macam ditarik ni. Dia ditarik. Ada orang sengaja tarik ni. Ya, pokok tegak je. Oh, ada sesuatu kau buat ni. Mesti kau ada buat benda pelik dah ni kan. Kau tutup semua lampu ni. Sebab pelik tadi kan daripada bawah, dia buat lengkungan tu. Dia buat macam gerbang tu banyak daripada pintu bawah sampai ni atas ni. Yui, thank you Yui. Nampak orang depan. Memanglah ada orang kat sini. Kau dah kenapa? Gila apa kau? Oh.
Sebab tu nak masuk live orang, lagi tanya bang berapa orang bang. Ni tengok pool ni. Tekan. Ni bukan saja-saja letak, tekan supaya pandai. Ni nak bagi nak memandaikan kau. Tekan ni. Tak adalah komen macam tak sekolah. Tekan ni, adalah detail dengan siapa, kan dah malu 4,000 orang tengok kau tak pandai. Manzek, terima kasih bang. Assalamualaikum. Ayo, berikan taku tanda. Ada ni, ada. Assalamualaikum. Aku ke tepi-tepi selekoh ni menyeramkan betul lah. Bang, ambil step bang. Kosong baik ni kan. Depan lagi. Boleh kau perjelaskan apa jua yang ada di sini? Bunyikan, gerakkan sesuatu tanda. Oi. Jauh lagi ni. Sebenarnya kalau nak jalan lagi jauh. Saya belum jumpa laluan ni sampai ujung. Belum jumpa lagi. Bang Manzek, terima kasih bang. Sepanjang saya main kat tempat ni dah hampir dekat 8 tahun saya main kat tempat ni, saya belum pernah jumpa lagi jalan hujung dia. Ladang sawit ke ni bang? Meladang sawit. Ni namanya pokok bertam bang. Pokok bertam. Sawit tak macam ini bang. Aduh. Jarang orang tanam sawit dekat puncak bukit bang. Nanya orang nak pergi kait sawit. Dengar. Ada step. Oh ya Allah. Dia ada. Saya dengar suara tu. Ada step. Aku takut dia mengejut dia ni. Wah. Wah, betul-betul jauh. Betul-betul jauh. Betul-betul. Tiba-tiba bosan nak kat belakang. Dah kena dah. Aku dengar bunyi bang. Aku dengar bunyi.
Bang, depan aku bang ni dia bang. Depan aku ni dia bang. Jaga bang. Woi, bang. Dia keluar satu lagi bang. Astaghfirullahalazim. Satu tu hilang, keluar depan ni. Tak guna betul. Macam berlapis belakang tu. Sana tu hilang. Aku baru nak ke depan. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Siut ada satu seekor lagi tepi ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tangan dia panjang, betul. Huh. Sebab tu saya cakap benda ni bukan, kalau dia binatang ataupun haiwan, dia kejar kita weh sampai habis, sampai kita habis ni. Sebab dia macam saya cakap lah, dia jaga kawasan, bermula pada kawasan ni sampai hujung sana. Sebab tu cakap, ni benda orang yang pernah bela dia dulu, lepaskan kat sini. Bawah ni macam saya cakap tadi, ada perumahan, rumah parti, tak tanpa izin. Ada 15 rumah, dia orang dah keluar dari tempat ni. Mungkin dia tinggalkan benda dekat sini. Sebab dia macam menjaga satu kawasan kat depan ni. Dulu saya pernah jumpa satu je. Last time saya pernah nampak sampai 6 geng. Sini orang tak naik hiking kan. Orang tak naik hiking kat sini. Dah lama orang tak naik dah. Diorang main kat dalam Bukit Saka. Diorang dah lama tak naik kat kawasan ni. Saya duduk tengok. Korang nampak tak tadi yang hujung sana hilang dulu? Nampak tak? Yang hujung tu mula-mula hilang. Okay, saya tak expect dia keluar daripada tepi ni weh. Tepi ni gaung weh, tepi ni. Tak expect pula daripada sebelah kanan ni dia keluar. Aku baru nak ke depan. Daripada tepi ni dia keluar. Siut boleh tak nampak tepi ni. Dah dekat dengan aku. Tengok Apa jua bangsa kau, andai kau belaan sesuatu, tenang kali ni kau. Aku datang bukan nak mengganggu kau. penakut, ya, penakut. Saya memang penakut bang. Sebab tu saya kat sini. Kau kat rumah. Guys, benda tu mengejar. Dia boleh mengancam kita. Katakan kau nak tadah tengkuk, semata-mata nak bagi kau hiburan, yang kau tak pancat pun 1 sen pun kau tak bagi aku. Buat apa? Pakai akal dan otak. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak komen pakai otak. Kalau tak ada, simpan komen tu. Banyak langau malam ni. Bukan ke langau-langau ni patut kat tempat sampah ke? Macam mana boleh dalam live pula ni? Aku dengar suara dia bang. Bunyi dia weh. Aku dengar bunyi dia. Try minta izin Musa ni. Izin kat siapa nak minta? Saya minta izin dengan Allah je. Selain daripada itu saya tak minta izin. Ada ke selain daripada Allah nak kena minta izin? Tolong lah. Ini kalau tiba-tiba dia keluar mengejut, saya sentak kaki saya kat sini, step ni memang kena balik lutut saya. Confirm.
Tiba-tiba dia keluar, memang aku campak cam ni. Tak ada pilihan, memang aku campak cam. Rumah? Mana ada rumah atas bukit ni? Betul ni, saya tak ada pilihan, memang saya campak cam ni. Alah, kau ni. Dengar step, dengar suara dekat tu bosan. Jaga-jaga. Oh ya, step lah, siut betul lah. Aku dah trauma dah tadi lah. Dok pantau yang belah sana, tiba-tiba keluar sebelah sini. Clear. Skrin lama sangat kosong, geng. Nanti naik gerakkan, geng. Nanti naik gerakkan. Kami terima kasih. Siut lah, macam skodeng lah, siut. Wah, member kat belakang. Yoi. Sebab ni tepi-tepi seleko. Kat seleko ni yang bahaya ni. Wah, banyak jauh ah. Lain semua okey tak? Guys. Takut dia keluar dari tepi ni. Tadi pun sama tak keluar dari tepi. Alamak, kiri kanan ada step ni. Tepi ni ke? Clear. Dia bunyi dah. Satukan jalan, geng. Ada bunyi ke depan. Ada bunyi ke depan. Ada bunyi ke depan. Tolong bantu saya, geng.